Sepanjang tahun 2024 ni, mesti kita dah banyak buang masa, banyak buat benda yang sia-sia, banyak buat dosa. Orang kata kalau masuk tahun baru, mesti kena ada azam baru. Relax lah. Nak berazam baru tu boleh je. Tapi cuba kita semak balik. Adakah azam baru kita tu boleh repair balik kesilapan kita yang lepas? Yelah, biasanya orang biasa nak azam baru ni nak kurus, nak harta, nak duit banyak kan. Tapi kita tak sedar yang sebenarnya itu nombor 2. Yang menjadi nombor 1 adalah kita kena repair balik diri kita. Solat kita macam mana, amalan kita macam mana, dosa kita macam mana. Kalau berazam pumpang-pumpang sekalipun, dosa kita banyak, nak buat apa? Okey, aku bagi satu contoh lah. Contoh, kalau kita dah capai 1 juta sekalipun, by end of this year, kita berazam untuk nak capai 1 juta, tapi solat kita tunggang langgang, dosa kita banyak, amalan kita kurang. Kita rasa tenang ke dengan duit 1 juta tu? Tapi, let's say lah kalau kita compare dengan kau tak dapat pun 1 juta tu, tapi amalan kau improve, solat kau improve, kau rajin pergi masjid, kita selalu buat baik, kita elakkan dosa. Adakah itu lagi tenang daripada situasi yang first tadi? Cuba kau fikir. Sebab end up, kehidupan kita ni tak lain tak bukan sebab Allah je. Kita happy lah macam mana sekalipun, kita berjaya lah macam mana sekalipun, last kita mati juga. 1 juta yang kita cari pada tahun 2025 ni, lepas kita mati dah tak guna dah. Apa yang berguna adalah diri kita yang kita dah repair sekarang ni. So, apa yang nak diragukan lagi? Daripada kita duk kejar azam baru dunia tu, boleh, tapi apa kata kita letak azam tu dekat nombor 2. Nombor 1, kita repair balik diri kita. Repair solat kita, repair amalan kita, repair zikir kita, repair mengaji kita. Aku yakin kalau kita repair semua tu, mesti Allah suka dekat kita. Bila Allah suka dekat kita, barulah kita senang untuk capai azam yang nombor 2. Bukan setakat lagi senang, lagi tenang pun dia. Kalau kita tak dapat capai sekalipun, at least diri kita dah di-repair, betul tak? So macam mana? Jom kita sama-sama repair diri kita pada tahun 2025 ni. Jom.